Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang berbahagia di dalam bulan yang penuh keberkatan kita dapat bersama-sama dalam satu sesi perkongsian di Facebook Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sidang pendengar dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sejak daripada bulan Rejab, bulan Sya'ban, kita telah berdoa kepada Allah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab
Berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Maknanya Allah telah memustajabkan doa kita dan pada hari ini kita telah berada di dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Dalam doa yang kita selalu dengar, kita minta kepada Allah supaya Allah berkatkan kita di dalam bulan Ramadan. Berkat yang kita minta daripada Allah itu bagaimana? Berkat yang kita minta daripada Allah adalah dengan Allah berikan kita di dalam bulan Ramadan, dengan diberikan juga kekuatan supaya kita ni terus istiqamah melakukan amalan soleh. Tuan-tuan sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan menjadikan Ramadan hanya pada awal-awal sahaja. Oleh yang demikian, di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa dia menyebutkan apa? Apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sukar untuk istiqamah melakukan amalan soleh? Yang mungkin perkara ini kita boleh ambil berat supaya kita ni bila mana di dalam bulan Ramadan kita diberikan kekuatan untuk terus kuat untuk melakukan amalan soleh. Antara yang disebutkan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, yang pertama yang menyebabkan seseorang itu tidak konsisten, tidak istiqamah untuk melakukan amalan soleh. Lebihan lagi kita berada di dalam bulan Ramadan, yang pertama adalah perbuatan dosa yang seseorang itu lakukan, yang menyebabkan mereka ini sukar untuk melakukan amalan soleh. Ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan sesekali tidak, telah dihitamkan hati-hati mereka disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Perbuatan dosa memberi kesan kepada seseorang itu tidak istiqamah untuk melakukan amalan soleh. Berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi SAW menyebutkan, iza aznaba abdan nuqatatis sauda, apabila anak Adam itu melakukan sesuatu perbuatan dosa, dititikkan di hati anak Adam itu satu titik hitam. Semakin banyak dosa yang anak Adam itu lakukan, semakin banyak titik hitam yang bernoda di hati anak Adam tersebut. Justru itu, perbuatan dosa ini memberi kesan kepada seseorang itu sukar, tidak konsisten di dalam melakukan amalan soleh. Apakah penawar yang boleh dilakukan untuk seseorang itu konsisten melakukan amalan soleh? Ulama-ulama banyak bincangkan, di antaranya adalah dengan memperbanyakkan istighfar, bermohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana perintah Allah kepada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umat Nabi Nuh ni kalau kita baca di dalam Al-Quran adalah umat yang paling degil. Tetapi Allah perintahkan supaya Nabi Nuh beri pesan kepada umatnya, bermohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fakustustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai Nuh, beringat kepada umat kau untuk beristighfar kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Nanti Allah akan menghantar kepada kamu awan hujan sebagai tanaman-tanaman itu untuk tumbuh subur. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah akan menggandakan anak-anak pinak-pinak kamu, dan Allah akan menggandakan harta kamu. Di dalam perintah kepada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, umat yang diuji dengan Allah utuskan Nabi Nuh ini untuk menyampaikan dakwah dengan umat yang degil, tetapi Allah perintahkan kepada umat Nabi Nuh untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah memberi ruang dan memberi kesan supaya apa? Allah merahmati, Allah memberkati, Allah merezekikan kepada perkara-perkara, dan terutamanya perkara-perkara yang melakukan amalan saleh. Itu yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan seorang itu tidak konsisten bila mana berada di dalam bulan Ramadan adalah dengan tidak tahu tentang kelebihan Ramadan itu. Tuan-tuan, hebatnya Allah berikan bulan Ramadan kepada kita, umat baginda Nabi SAW. Hebatnya bagaimana? Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan, difardukan kepada kamu
untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana umat-umat terdahulu daripada kamu. Perintah puasa ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Justru itu, perintah puasa ini bukan hanya kepada umat baginda Nabi SAW. Umat yang terdahulu pun ada puasa masing-masing. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, ada yang Nabi disyariatkan puasanya bagaimana? Puasanya selang-selang. Hari ni puasa, esok tidak. Lusa puasa, tulat tidak. Selang-selang. Ada umat Nabi yang terdahulu, puasanya bagaimana? 1 bulan 3 hari puasa. Maknanya 1 bulan 3 hari, 12 bulan 36 hari. Tetapi kita yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi SAW adalah bulan Ramadan. Tuan-tuan, apanya hebat Ramadan ni? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, baginda Nabi SAW menyebutkan, man samar Ramadan. Dalam riwayat lain, man qamar Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tuan-tuan, tidak ada yang lebih besar daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada pengampunan daripada Allah. Itulah yang manusia sangat harap-harapkan di hari akhirat. Itulah yang manusia sangat nanti-nantikan di hari akhirat, iaitu pengampunan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di antara lain, tuan-tuan, apakah yang menyebabkan seorang itu tidak istiqamah untuk mereka berada di dalam bulan Ramadan? Sebagaimana saya sebutkan tadi adalah dengan tidak tahu tentang kelebihan Ramadan itu sendiri. Sebab tu Ramadan ni, tuan-tuan, sebagaimana selalu kita dengar, buat perkara yang sunat, jadi pahala wajib. Buat perkara yang wajib di dalam bulan Ramadan, Allah akan lipatkan beberapa kali lipat ganda. Cumanya, bila mana kita berada di dalam bulan Ramadan, di antara perkara yang kita perlu lihat adalah kita juga boleh melihat bagaimana kita boleh menggandakan pahala kita melalui sudut harta. Kadang-kadang kita melihat bulan Ramadan ini, ramai orang fokus kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan pahala dari segi amaliyahnya. Contohnya salatnya, contohnya membaca Al-Qurannya, contohnya memberi makannya. Tetapi bagaimana kita melihat daripada sudut harta ini dapat membantu kita memperbanyakkan amalan soleh kita di dalam bulan Ramadan. Justru itu antara perintah yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi SAW adalah perintah menunaikan kewajipan zakat fitrah. Zakat fitrah. Tuan-tuan sidang hadirin sekalian, mungkin daripada kalangan penonton ni ada yang telah menunaikan zakat fitrah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih. Pihak Majlis Agama Islam mengucapkan jutaan tahniah kepada pembayar-pembayar awal yang telah menunaikan zakat fitrah. Walaupun tempohnya agak panjang sehingga imam ataupun khatib membaca khutbah hari raya, namun kita perlu ambil perhatian supaya kita dapat menunaikan dengan lebih awal. Tuan-tuan sidang hadirin sekalian, kalau kita dapat kongsikan, apakah yang kita dapat lihat melalui zakat fitrah itu? Sebagaimana kita tahu, sedekah diterbagi kepada dua. Yang pertama sedekah yang sunat dan yang kedua adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang sunat itu apa? Sebagaimana kita menunaikan wakaf, kita masukkan duit kita dalam tabung masjid. Bila mana kita hadir ke masjid, solat Jumaat, masuk duit dalam tabung masjid. Jangan lupa, bagi lelaki-lelaki yang datang masjid, ambil kesempatan, keluarkan sedikit duit, masukkan duit dalam tabung masjid pada hari Jumaat. Apa yang lain? Antaranya adalah dengan perkara-perkara yang kita belanjakan dalam bentuk-bentuk yang sunat. Itu adalah sedekah-sedekah yang sunat. Dan ada juga yang disebutkan sebagai sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib pula diterbahagi kepada dua. Yang pertama adalah zakat harta dan yang kedua adalah zakat fitrah. Dan bila mana kita sebutkan tentang zakat harta, saya nak mengajak kepada pembayar-pembayar zakat harta di negeri Johor supaya menjadikan haul untuk membayar zakat harta di dalam bulan Ramadan.
Tuan-tuan sidang hadirin sekalian, hebatnya kita membayar zakat harta di dalam bulan Ramadan ni. Kerana apa? Kerana yang pertama, bayar dalam bulan Ramadan, buat perkara yang wajib, Allah akan menggandakan perkara tersebut, pahala tersebut beberapa kali lipat-lipat ganda. Bila mana kita memilih membayar zakat harta kita di dalam bulan Ramadan, dan dalam masa yang sama kita akan ingat haul membayar zakat harta kita akan automatik berada di dalam bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya Ramadan akan datang, kita akan ingat, dah sampai satu haul. Tuan-tuan, antara syarat wajib menunaikan zakat ni adalah apa? Adalah haul. Haul itu dia merujuk kepada tahun Hijri. Jadinya apa? Bila mana kita memilih Ramadan sebagai haul kita, kita akan ingat Ramadan yang akan datang, kita telah sampai satu haul. Itu dua perkara yang kita perlu ambil berat berkaitan dengan zakat harta. Kenapa kita perlu bayar di dalam bulan Ramadan? Di antara perkara yang ingin kita ketengahkan pada hari ini adalah berkaitan dengan tadi zakat harta, dan kita ingin masukkan juga, iaitu zakat yang kedua adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim lelaki dan perempuan dalam bulan Ramadan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maknanya ini adalah definisi yang disebutkan oleh ulama sebagai zakat fitrah. Maknanya lelaki maupun perempuan, kecil maupun besar, bila mana berada di dalam bulan Ramadan, wajiblah mereka itu untuk menunaikan zakat fitrah. Kalau kita tengok daripada pensyariatannya, zakat fitrah ini dipardukan pada tahun kedua Hijrah. Seperti mana tahun yang sama difardukan juga zakat ataupun kewajipan puasa bulan Ramadan. Maknanya kewajipan pensyariatan itu datang serentak. Puasa dan zakat fitrah itu datang serentak, iaitu pada tahun kedua Hijrah. Dan hukum membayar zakat fitrah ini adalah wajib. Sebab apa? Ada yang saya jumpa orang bila mana dah habis bulan Ramadan, dia datang jumpa, "Ustaz, saya Ramadan yang lepas lupa Ustaz bayar zakat fitrah." Dia ingat bayar zakat fitrah ni habis Ramadan dah tak perlu bayar zakat fitrah. Tidak. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Kita kena ingat perbuatan yang wajib sekiranya tidak dilakukan, hukumnya adalah qada'. Qada' maknanya dah habis bulan Ramadan, dah masuk Syawal, hatta tahun 1990 yang lepas kita lupa bayar zakat fitrah, kita kena wajib juga bayar. Bila mana kita dah ingat kita wajib bayar. Walaupun tahun 1990, walaupun tahun 1970 dulu kita terlupa bayar zakat fitrah, tahun 2025 kita ingat mana cari amil bayar zakat fitrah dengan amil. Cuma ada orang tanya lagi, "Ustaz, kalau tahun 1990 tu zakat fitrahnya RM2.5. Saya nak kena bayar RM2.5 ke saya nak kena bayar RM12?" Kan hari ni kita ada 3 harga, RM7, RM12, RM20. Nak kena bayar RM2.5 ke nak bayar RM12? Tuan-tuan, zakat fitrah dia kena ikut kadar semasa. Walaupun kita ni qadaknya tahun 1990, kita nak bayar pada tahun 2025, kita kena ikut harga dan kadar semasa. Maknanya kena sama ada 7, 12 ataupun 20. Maknanya kita jangan, kadang-kadang ada orang ni dia bayar lambat. Dan kemudahan untuk bayar zakat fitrah ni hari ni banyak. Boleh jumpa amil, tak sempat jumpa amil, dah amil hari ni kat mana-mana dah ada dah. Kadang amil datang pejabat, kadang amil ni dekat bazar Ramadan, dekat bazar karat pun ada amil. Mana boleh jumpa amil. Ataupun kita boleh bagaimana untuk menunaikan zakat fitrah ni dengan pembayaran di atas talian. Ada orang tanya, "Ustaz, nak bayar zakat atas talian ke jumpa amil? Manakah yang lebih elok, Ustaz?" Tuan-tuan, kalau orang tanya dengan saya, mana yang lebih baik sama ada bayar atas talian ataupun bayar dengan amil, saya lebih syorkan untuk berjumpa amil. Kerana apa? Jumpa amil ni dia ada kelebihan yang lain. Sebab Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran, "Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum." Ketika mana Allah perintahkan tentang kewajiban zakat, "Khuz min amwalihim sadaqah." Ambillah daripada harta mereka itu untuk dijadi zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersih dan menyucikan si pembayar zakat.
Wasalli alaihim, dan doakan kepada mereka. Allah perintahkan kepada amil-amil untuk doakan kepada pembayar-pembayar zakat. Itu perintah Allah. Dan apa Allah sebutkan bila mana amil doakan kepada pembayar-pembayar zakat? Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa daripada amil itu memberikan ketenangan kepada orang yang menunaikan zakat. Sebab tu kita tengok, kalau kita bayar zakat, sama ada zakat harta maupun zakat fitrah, amil-amil ni akan doakan kepada pembayar-pembayar zakat. Ajrakallah fima a'taida. Saya pernah buat satu kali observation, pemerhatian kepada amil ni lah. Maknanya kalau ada amil kat sini, boleh ambil perhatian jugalah. Ada satu tempat, satu bazar ni, ada dua amil yang ditugaskan untuk kutip fitrah. Satu amil ni, bila mana orang bayar zakat je, dia akan doakan segala Rabbana yang ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana atina. Dan dia akan bacakan doa zakat juga. Maknanya panjanglah doa amil kepada pembayar zakat. Ada seorang amil ni, dia akan baca doa pembayar zakat je. Ajrakallah fima a'taita. Dan sepanjang pemerhatian saya, rupanya pembayar-pembayar zakat ni, dia suka untuk membayar zakat kepada amil yang doa dia agak panjang. Sebab apa? Barangkali sebagaimana Allah sebutkan, inna salataka sakanun lahum. Doa daripada amil itu memberikan ketenangan kepada pembayar zakat. Ada orang cakap, ya Ustaz, kan kalau kita bayar online tu, bila mana kita tekan klik je kat komputer tu, nanti dia akan keluar doa zakat. Dan tak samalah. Doa yang orang lain doakan kepada kita, dan doa kita baca sendiri. Kalau kita baca bayar atas talian tu, kita baca sendiri. Maknanya dia keluar dekat paparan tu, kita baca ajarakallah fima a'taita. Maknanya tak samalah. Justru itu, kalaulah kita ada kesempatan, boleh cari amil untuk kita menunaikan zakat fitrah. Sebab tu antara, kalau kita tengok tuan-tuan, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib kepada setiap orang Islam yang merdeka dan mampu mengeluarkan pada waktunya. Kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, kata baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas, qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sa'im min al-laghwi war-rafasi wa ta'matan lil masakin. Faman adaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man adaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min sadaqat. Apa maksudnya? Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah supaya dengannya membersihkan jiwa orang yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Rupanya apa? Rupanya puasa kita ni, bila mana kita menunaikan zakat fitrah, dia dapat membantu kita melengkapkan puasa Ramadan kita, mencantikkan puasa Ramadan kita, menyempurnakan puasa Ramadan kita. Tuan-tuan sidang hadirin sekalian, kadang-kadang kita kena tengok bagaimana kita perlu mencantikkan amalan saleh kita. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Nabi SAW sebelum baginda wafat, baginda Nabi pernah berpesan kepada isteri-isteri baginda. Baginda Nabi menyebutkan apa? Antara daripada kalangan isteriku, orang yang paling awal menyusuli aku selepas aku wafat adalah orang yang paling panjang tangannya. Orang panjang tangan kita ni, kalau hari ni kita tengok orang panjang tangan mencuri. Tapi Nabi sebutkan kepada isteri-isteri baginda Nabi ni, orang yang paling panjang tangan daripada kalangan isteri Nabi adalah orang yang paling cepat menyusuli baginda Nabi selepas baginda Nabi wafat. Sehingga Sayyidatuna Aisyah, dia faham hadis ni secara literal. Dia panggil, selepas baginda Nabi wafat, Aisyah panggil isteri-isteri Nabi ni yang lain ni, ukur tangan, siapa yang paling panjang ni? Ukur kat dinding siapa paling panjang. Sebab kalau ikut cakap Nabi, orang yang paling panjang tangan ni, dia akan meninggal dahulu. Dan rupanya daripada kalangan isteri baginda Nabi yang paling cepat meninggal, paling cepat mensusuli baginda Nabi adalah Zainab binti Jahash. Dan Aisyah, bila mana dia teringat kepada hadis baginda Nabi ni, rupanya Zainab binti Jahash ni, dia ada orang yang macam mana? Dia adalah orang yang bila mana bersedekah, dia akan mencantikkan sedekahnya. Tuan-tuan, Aisyah sedekah, Sayyidatuna Aisyah sedekah. Tapi barangkali sedekah daripada Sayyidatuna Aisyah
Dan Zainab binti Jahash ini berbeza. Dan kalau kita baca, Zainab binti Jahash ni dia kerja dia menjahit. Dan daripada hasil menjahit itu, dia akan sedekahkan bergantung kepada setiap usaha yang dia lakukan. Umpama dia macam mana tuan-tuan? Umpamanya orang A dan orang B. Orang A, bila mana dia nak bersedekah, dia akan ambil duit daripada poket dia, dia akan serahkan kepada orang yang nak terima sedekah. Adapun orang B, dia akan, kalau dia ini nak bersedekah, dia akan cantikkan sedekah dia bagaimana? Mungkin dia akan pilih duit yang paling cantik. Mungkin dia akan letak dengan sampul yang menarik, yang menyebabkan orang yang terima sedekah tu pun rasa dengan hati yang besar hati. Tuan-tuan, orang A dan orang B, dua-dua dapat pahala sedekah. Tetapi sudah barang pasti, orang B pahala sedekahnya lebih banyak daripada orang A. Sebab itu dalam bulan Ramadan, antara perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, antara puasa tu bagaimana kita dapat mencantikkan puasa kita, hendaklah kita menunaikan zakat fitrah. Walaupun wajib tuan-tuan, maknanya zakat fitrah ini perlu ditunaikan. Kemudian baginda Nabi SAW menyebutkan apa? Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan selepas salat hari raya, dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah yang biasa. Maknanya apa? Berbeza. Kita bayar zakat dengan kita bersedekah. Zakat pahalanya adalah pahala wajib. Sedekah adalah pahala seperti mana pahala sunat. Maknanya pahalanya sudah tentu tidak sama. Tuan-tuan, kita kena ajak, kita kena tengok masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kadang masyarakat kita ni suka untuk mengejar pahala yang sunat berbanding dengan perkara yang wajib. Contohnya apa? Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, terutama di antara salat isyak dan salat tarawih, kadang-kadang kita tengok masjid, bila mana salat isyak, masjidnya salat isyak 10 sab. Tetapi bila mana salat tarawih, boleh jadi 20 sab. Tuan-tuan. Maknanya masyarakat kita ni suka buat benda yang sunat berbanding buat benda yang wajib. Kita kena beringat. Tuan-tuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, disebutkan apa? Tanda-tanda seseorang itu telah berjaya ditipu oleh syaitan adalah apabila dia suka melebihkan melakukan perbuatan yang sunat berbanding melakukan perbuatan yang wajib. Tuan-tuan kena tengok. Maknanya solat isyak tu wajib. Solat tarawih itu adalah sunat. Kita kena dahulukan yang wajib. Adapun macam dari sudut harta, kita kena dahulukan yang wajib. Kena zakat dahulu, baru kita tengok daripada harta kita, daripada mana yang kita perlu boleh sedekahkan. Dalam hadis yang lain, daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min at-tamri aw sa'an min asy-sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ni siapa tuan-tuan? Ibnu Umar ni adalah anak Umar ibnu Al-Khattab yang bernama Abdullah ibnu Umar. Daripada kalangan sahabat baginda Nabi ramai yang nama anaknya adalah Abdullah. Antara Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, tu antara yang famous lah, Abdullah ibnu Amr al-As. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan kadar satu gantang daripada tamar ataupun satu gantang daripada gandum ke atas setiap yang merdeka dan hamba lelaki perempuan dari kalangan orang-orang Islam. Maknanya kalau kita tengok zaman Nabi ini, Nabi dalam hadis ini menyebutkan satu gantang daripada tamar, satu gantang daripada gandum. Maknanya hadis ini dia merujuk kepada qutul balad, makanan asasi. Maknanya kita di Malaysia satu gantang beras sebagai qutul balad, makanan asasi. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengeluarkan zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Hikmahnya apa tuan-tuan? Hikmahnya yang pertama, saya ringkaskan je tuan-tuan. Yang pertama, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan perkara ini perkara yang wajib. Yang kedua, menampung kekurangan ketika mana kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kata-kata Waqi' bin Jarrah, zakat fitrah di dalam bulan Ramadan seperti sujud sahwi di dalam salat. Menampung kekurangan berpuasa sebagaimana sujud sahwi menampung kekurangan di dalam salat.
Yang ketiga, membantu fakir dan miskin untuk menyambut hari-hari raya. Dan kita alhamdulillah di Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita telah memperuntukkan lebih daripada 18 juta untuk diagihkan kepada asnaf fakir dan miskin untuk memenuhi keperluan hari raya. Dan sebagaimana telah dimaklumkan, antara bantuan yang diagihkan adalah bantuan hari raya kepada ketua keluarga fakir bernilai RM500 ketua isi rumahnya. Ketua keluarga miskin akan menerima RM400. Dan setiap tanggungan akan menerima sebanyak RM50. Saya ingin kongsikan di daerah Johor Bahru saja. Sebagaimana di daerah Johor Bahru ni, untuk penerima ketua keluarga fakir, kita ada lebih kurang 9,000 ketua isi rumah. Penerima ketua keluarga miskin, kita ada lebih kurang 10,000 ketua isi rumah. Termasuk ketua keluarga fakir, ketua keluarga miskin, yang penerima di daerah Johor Bahru sahaja adalah sekitar 29,000 orang. Ramai yang terima. Yang pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor belanjakan adalah sekitar lebih kurang 4.7 juta di daerah Johor Bahru untuk diagihkan kepada ketua keluarga fakir dan miskin. Dan mereka ini akan terima melalui bancian yang dibuat oleh amil-amil fitrah. Mana bancian yang dibuat, amil-amil ni pergi banci dalam menentukan layak ataupun tidak, kemudian di-endorse kepada Jawatan Kuasa Masjid dan dihantar kepada pihak Majlis Agama Islam di Johor untuk bantuan hari raya. Dan kita agihkan biasanya 2 minggu sebelum hari raya lah untuk para fakir dan miskin asnaf penerima bantuan hari raya ni untuk membeli keperluan hari raya. Kalau kita tengok syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama Islam. Islam wajib menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan ke atas orang Islam yang meliputi semua lapisan masyarakat, sama ada orang dewasa, kanak-kanak, tua, muda, lelaki, perempuan, sihat, uzur, berakal dan tidak berakal. Orang tak berakal pun kena bayar zakat fitrah. Apatah lagi orang yang berakal. Mana orang yang pertama syarat dia adalah Islam. Saya pernah, masa saya bertugas kat daerah Tangkak, satu hari saya duduk teman amil kotak fitrah. Ada orang Cina bayar orang bukan Islam. Orang bukan Islam bayar zakat fitrah. Bila mana dia bayar zakat fitrah tu, duduk, ya, amil ni biasa duduk kat bazar. Jadi, bila mana bazar kita ni semua warga, semua orang datang duduk dekat bazar tu, bila mana dia dah belanja kat bazar, dia datang kat kaunter amil. Dan dia nak bayar zakat. Dan amil ni macam biasa, bila mana orang nak bayar zakat, dia terima je lah. Dia terima. Mula-mula amil tu pandang lah saya, boleh tak terima ni orang bukan Islam ni. Dia cakap terima je. Jadi bila yang terima je, amil, bila mana amil dah koyak resit bagi. Saya saja panggil dengan orang ni, saya tanya, kenapa you bayar zakat fitrah ni? Ini kan untuk orang Islam. Pembayar zakat ni cakap apa? Orang bukan Islam ni, pembayar ni sebut apa? Itu tahun lepas saya bayar itu zakat. Itu tahun saya ada ongo. Menunjukkan apa? Orang ni dia rasa apa? Orang bukan Islam pun, bila mana dia bayar zakat, dia rasa sepanjang tahun. Sebab dia tahu duit yang dia belanjakan itu kepada orang fakir dan miskin, dia rasa dia itu direzekikan dengan rezeki yang lain. Apatah kita lagi orang Islam beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang pertama Islam. Orang bukan Islam tidak wajib zakat ke atasnya. Bagi orang yang baru memeluk Islam, ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi tahun-tahun yang dia belum Islam. Maknanya dia baru masuk Islam, tahun-tahun sebelum tu dia tak Islam, dia tak wajib. Orang yang merdeka wajib mengeluarkan zakatnya sendiri, sementara hamba, tuannya wajib menunaikan zakat bagi dirinya. Orang tanya, hamba ni, kalau pembantu rumah tu, maknanya majikan dia kena bayarkan ke ataupun diri di sini? Tuan-tuan, pembantu rumah, ammah, pembantu rumah ni tuan-tuan, dia itu bekerja. Maknanya dia kena bayar zakat fitrah untuk dirinya. Bukan majikan dia. Kalau majikan dia nak bayarkan, kena minta izin kepada pembantu rumah ni. Pembantu rumah ni dia bukan dikategorikan sebagai hamba. Bagi kanak-kanak, wajib ke atas ibu bapa mengeluarkan zakat bagi pihaknya. Anak-anak, mana ketua isi rumah. Majikan boleh membayar zakat fitrah ammahnya dengan meminta izin dan memaklumkannya. Yang kedua, terbenam matahari akhir Ramadan. Hendaklah hidup pada akhir Ramadan dan berkekalan hidup sehingga ke bulan Syawal. Senang cerita, orang yang wajib ni apa tuan-tuan? Orang yang wajib ni dia menikmati Ramadan dan Syawal.
Bila mana dia berada pada kedua-dua waktu ini, dia wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Ada orang tanya pula, Ustaz, kalaulah orang tu dia dah bayar awal, contohnya 2 Ramadan dah bayar zakat fitrah. Tiba 15 Ramadan anak dia meninggal. Boleh tak Ustaz dia minta balik duit tu kat Amil? Saya cakap tak payahlah, anggapkanlah pahala. Sebab apa? Sebab wajib dia bila? Wajibnya dia menikmati Ramadan dan Syawal. Orang ni meninggal 15 Ramadan, maknanya dia tidak berada pada Syawal. Tapi kita anggapkannya adalah sedekah dan pemberat pahala kepada orang yang telah meninggal. Antara lain, orang yang mati sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan tidak wajib. Anak yang lahir selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Akhir Ramadan dah azan baru anak tu keluar, tak wajib. Orang yang memeluk agama Islam sesudah terbenam matahari akhir Ramadan tak wajib. Tanggungan isteri yang dinikahi, ni walaupun agak macam kelakar, tapi tak wajib. Contohnya dia akad nikah tunggu azan maghrib akhir Ramadan. Mana isteri dia wajib tak dibayarkan zakat fitrah? Tak wajib. Kan? Tanya, nikahnya bila ni? Nikahnya saya mam, kalau boleh saya nikah malam raya pertama. Tanya dia, kenapa tak nikah awal? Kau nikah awal, mam, saya nikah dengan dia dalam bulan Ramadan. Saya bimbang nanti saya kena bayar zakat fitrah untuk diri dia. Saya nikah malam raya. Jadi tak wajib bayar zakat fitrah untuk ada orang macam ni. Jadi tak ada lah. Mungkin tak ada. Maknanya yang dinikahi selepas terbenam matahari akhir Ramadan tak wajib isterinya untuk dibayarkan fitrah oleh suami. Yang ketiga, mempunyai harta yang lebih daripada keperluan perbelanjaan untuk dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya pada malam hari raya. Maknanya dia ada harta yang lebih, maknanya dia wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Kemudian anak angkat di bawah tanggungjawab ibu bapa angkatnya. Isteri yang derhaka dan diceraikan talak raj'i dan masih dalam iddah adalah di bawah tanggungan suaminya. Anak yang telah bekerja adalah menanggung dirinya sendiri. Contoh anak perempuan, ramai orang tanya, anak perempuan dah bekerja, sepatutnya dia wajib membayar zakat bagi pihak dirinya. Tapi bapa dia bayarkan. Bapa perlu minta izin kepada anak tersebut sebab anak tersebut dia ada kemampuan untuk menunaikan zakat fitrah. Syarat sah mengeluarkan zakat fitrah, kena pastikan bahawa kita berniat bila mana kita menunaikan zakat fitrah. Kerana niat merupakan syarat sah dalam melakukan amalan soleh ataupun ibadah. Sebagaimana hadis baginda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Waktu-waktu orang ni tuan-tuan. Waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang harus, iaitu bermula daripada awal Ramadan. Dah tarawih, malam tarawih yang pertama tu dah bayar. Maknanya boleh bayar. Itu harus. Dan dianjurkan juga kita di negeri Johor bayar awal. Supaya apa? Senang pihak-pihak amil ni untuk menguruskan fitrah. Kita bukan apa, kadang-kadang bila mana bayar lewat ni, buku resit amil dah habis, amil tak ada resit, jadi dia akan menyukarkan pembayar zakat. Itu waktu harus. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib adalah selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Habis last puasa tu, itu adalah dah masuk waktu wajib. Waktu wajib. Kemudian waktu afdal iaitu selepas solat subuh 1 Syawal sehingga sebelum mengerjakan solat sunat Aidil Fitri. Selepas solat subuh hari raya pertama tu sehingga imam sebelum membaca khutbah Aidil Fitri ataupun solat sunat Aidil Fitri. Tuan-tuan sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ni kalau boleh jangan kejar waktu afdal ni. Kalaulah amil tu bukan bapa kita, kalau amil tu bukan anak kita, kalau amil tu bukan jiran kita, kalau amil tu bukan adik-beradik kita, jangan cari amil pada pagi raya. Amil ni pun nak makan ketupat juga pagi raya. Amil ni pun nak pakai baju raya juga pagi raya. Amil ni pun ada anak bini yang perlu diuruskan. Amil-amil kita ni terdiri daripada imam-imam masjid, jawatan-jawatan kuasa masjid. Amil ni pagi raya tu nak siapkan masjid.
Amil tu pagi raya jadi imam nak baca khutbah. Kalaulah kita cari amil ni pagi raya, bimbangnya apa? Bimbangnya nanti kita masuk pada waktu makruh. Waktu makruh ni pahalanya dia tak sama dah dengan waktu afdal atau waktu harus. Dah tak sama. Berbeza pahalanya. Sayang, rugi. Sebab tu kalau boleh jangan cari amil ni pagi-pagi. Kalau amil tu jiran kita memang kita boleh jumpa dia tiap hari. Boleh, tak ada masalah. Memang kita dah deal dengan dia awal. Mam, pagi raya saya cari awak. Imam pun cakap okey. Kalau kita ni tak pernah kenal amil, tak pernah kenal imam, janganlah cari amil ataupun imam untuk kita menunaikan zakat fitrah pada pagi raya. Bimbangnya apa? Akan masuk waktu makruh. Waktu makruh ni bila? Iaitu selepas solat sunan Aidil Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Ini waktu makruh, dan waktu haram adalah selepas terbenam matahari pada hari raya Aidil Fitri. Waktu haram. Waktu haram ni tak wajib tak? Tetap wajib. Waktunya haram tapi hukumnya adalah wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Mana walaupun kita dah terlepas 2 3 4 tahun lepas, lupa nak bayar zakat fitrah, kena bayar. Saya pernah jumpa orang ujung 30 Syawal datang kat kaunter. Saya tanya, datang urusan apa nak bayar zakat fitrah? Lah, kenapa tak bayar bulan Ramadan hari tu? Awal-awal tak bayar. Jawab, ustaz sibuk, ustaz niaga saya ni jual bazar. Habis Ramadan ni baru teringat lupa bayar zakat fitrah. Kau dulu-dulu dia sebut zakat kepala kan. Macam mana orang kadang-kadang mereka boleh menyambut hari raya tapi lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Tuan-tuan, saya ingin kongsikan kadar zakat fitrah sebagaimana kita maklum, iaitu zakat fitrah ni dia bergantung kepada satu gantang. Kalau kita tengok satu gantang Baghdad bersamaan timbangan metrik 2.6 kg, iaitu 2.6 gram beras. Beras. Oleh yang demikian, kita di Negeri Johor, kita membahagikan jenis beras ni kepada tiga. Mana beras tempatan, beras super tempatan dan beras import. Mana kalau beras tempatan ni maknanya fitrahnya RM7. Dengan senang cerita tuan-tuan, kalau kita ni makan beras 10 kilo kurang RM40. RM40 dan ke bawah fitrah RM7. Kalau kita makan RM41 sehingga RM72, RM12. Itu senang kira dia lah tuan-tuan. Kalau lebih daripada tu 10 kilo, maknanya lebih daripada RM70, maknanya RM20. Tapi apalah salahnya tuan-tuan? Membayar zakat ni adalah dia menunjukkan tahap keimanan kita. Tahap keimanan kita. Kita ni kadang-kadang nampak tabung mijik tu dia bergantung pada iman kita ni. Kita nak masukkan berapa? Kita nak masukkan yang paling berat ataupun kita nak masukkan paling besar. Kalau kita masukkan yang paling berat ni, berbunyi tabung mijik tu. Kalau kita masukkan yang paling besar tetapi ringan, barangkali pahalanya lebih banyak. Dia bergantung pada tahap-tahap keimanan kita dalam menunaikan serta kewajipan. Sebab tu ulama disebutkan apa? Satu kaedah yang menarik. Ulama sebutkan al-thawab ala qadri masyaqqah. Pahala diukur pada kadar kesusahan, kekuatan. Bagaimana seseorang itu istiqamah untuk melakukan amalan soleh. Bagaimana dia ini berusaha untuk melakukan amalan soleh. Semakin seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan soleh, semakin besarlah pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kesempatan untuk kita pilih harga yang agak-agak kita mampu, harga yang agak-agak. Sebab zakat fitrah ni adalah setahun sekali, tapi di segi asas dia bergantung kepada sama ada kita ni layak untuk bayar 7, 12 ataupun 20. Kalau tak tahu, tanyalah orang rumah. Sebab walaupun kita selalu dengar beras ni kita yang beli, orang lelaki yang beli, tetapi kadang-kadang kita main beli je, kita tak tahu harga beras ni berapa. Bagilah kat dapur rumah, tengoklah harga beras yang kita makan berapa. Itu tuan-tuan, ada perkara yang berkaitan dengan kadar fitrah. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian yang seberingkas ini memberikan kekuatan kepada kita bagaimana kita ini dapat mempertingkatkan, dapat memperbanyakkan amalan soleh kita. Dan tuan-tuan, ambil kesempatan di dalam bulan Ramadan untuk kita menunaikan zakat fitrah awal. Cari amil-amil yang berkaitan dengan kita, minta doa daripada amil supaya Allah memudahkan setiap urusan kita, Allah memudahkan setiap langkah kita, Allah menempatkan kita bersama orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, saya ingin mengajak juga untuk menunaikan zakat harta dengan mengambil keberkatan di dalam bulan Ramadan, dengan kita menentukan haul zakat harta kita di dalam bulan Ramadan.
Ramai tuan-tuan, saya melihat masyarakat kita membayar zakat fitrah ini, zakat harta pada dua tempoh. Hujung tahun dan dalam bulan Ramadan. Hujung tahun ni biasanya orang membayar zakat harta adalah disebabkan pelepasan cukai, dan bulan Ramadan ni biasanya orang membayar ni disebabkan mereka ingin mendapatkan pahala yang berjanda bila mana menunaikan perkara yang wajib di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, untuk itu akhirnya, terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus istiqamah untuk melakukan amalan soleh. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kita kena buat yang terbaik Ramadan kali ini, tuan-tuan. Kita tak tahu adakah kita akan bertemu dengan Ramadan seterusnya pada tahun yang akan datang. Barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk diri kita. Dan Ramadan inilah nanti yang dapat memberatkan timbangan kita, yang kita akan mempersembahkan amalan saleh kita di hari akhirat. Tuan-tuan, untuk terakhirnya tuan-tuan, suka untuk saya menyebut satu firman Allah sebagaimana di dalam surah Sajadah. Allah sebutkan apa? Kisah tentang hibanya, kisah tentang merananya orang-orang yang mereka ini tidak dapat melakukan, tidak dapat memperbanyakkan amalan saleh ketika mana di dunia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Apa kata Allah? Engkau akan melihat orang-orang yang walau tara izil mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tak banyak amalan salehnya. Bila mana Allah himpunkan mereka di hari akhirat, nakisu ru'usim, mereka menundukkan kepala di hadapan Allah. Sambil mereka berkata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, pada hari akhirat ini kami telah mendengar dengan telinga kami, dan kami telah melihat dengan mata kami. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami kepada dunia. Tuan-tuan, di hari akhirat ada manusia yang minta kepada Allah untuk kembali kepada dunia. Untuk apa? Na'mal salihah. Untuk melakukan amalan salih. Tuan-tuan, ambil kesempatan untuk kita memperbanyak dan memperbagaikan amalan salih di dalam bulan Ramadan. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.